Okay guys, so hari ni kita akan balik kampung untuk beraya. Betul Hafiz? Betul lah. So kita akan bertolak pada hari Rabu, which is hari ni. Petang ni juga kita akan teruskan perjalanan balik ke mana? Ke Kelantan. Betul? Tapi kita nak balik Nikmah. Rumah Nikmah kat mana? Kelantan. Betul lah tu. Okay, jom kita bersiap. Yeah. Are you ready? Yes. Let's go! Kita naik kereta. Cakap lah, let's go. Let's go. One more time. Are you ready? Are you ready? Let's go. Let's go! Jom! Sebelum kita balik kampung, kita ambil dulu buah betik. So, dah banyak buah betik masak ni. Sayang kalau kita tak bawa balik tu buah betik ni. Jadi kita panjat lah betik ni. Jom! Jom simpan barang dalam kereta pula. Let's go. Since kita balik lama, so banyak sikit lah barang untuk balik. Masuklah buah petik tadi. Air kursi, pagar rumah. Wa ilahukum ilahum wa alhamdulillah ilaha illallah. Ke Mesing daripada Nawa. Guys, doakan perjalanan kami selamat. Mungkin kalau ada video ni insyaAllah selamat. Alright, Assalamualaikum. Sekarang ni kita dah dalam kereta balik ke Kelantan dah. Sebisa kita gerak awal kan Mami kan? Kita dah cakap ya. Kita gaya bila gaya lah. Tak lepas. Ya, berapa hari lagi? 5 hari lagi. 5 hari lagi nak raya? Itu hari raya? Raya hari Isnin. Okay, jadi kita akan lalu ikut Sedili lah, Tenggaru. So semua pakai seatbelt. Make sure kita sebenarnya kena make sure keselamatan lah. Dari segi pertama, dari segi kenderaan. So untuk kenderaan, kita dah servis kereta ni and kita dah tukar tayar baru. Alhamdulillah, rezeki kita tayar baru. Dan juga minyak apa semua dah isi tadi, settle. So sekarang geraklah secara perlahan-lahan dan baca doa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. So nanti kita akan singgah-singgahlah tempat-tempat untuk buka puasa sebab kita gerak dalam pukul 6 ni. Awal dah jalan kat Nawa ni. So tak apa, kita jumpa nanti masa buka puasa. Bye bye.
Tapi makan apa? Kita selama buka puasa. Dari penawar ke jam meluang 2 jam. Sejam. Sejam setengah. 2 je lah kau. Setengah. Ini elok. Jangan tumpah. Sedap. Sedap main masak. Sedap dia family masak. Nampak tadi suap. Ini nampak suap sendiri dah. Boleh. Okey, kita singgah sekejap di Pekan. So dalam pukul 11 sekarang ni kita dekat Pekan. Alhamdulillah jalan okey, tak ada apa-apa. So insyaAllah kita akan teruskan perjalanan direct ke Kelantan lah malam ni. InsyaAllah kesampai nombor 3 kot. So kita tengoklah macam mana. Kalau tak ada nanti kita berhenti, kita update lah apa yang terjadi kan. So every year memang macam ni lah keadaannya sekarang. Kereta tak banyak, tapi ada lori lah. Lori agak banyak lah. Mungkin sebab dia nak settlekan everything delivery before raya kan. Nanti sebab lori tak boleh jalan kan. So itulah dia. So kita jumpa lagi kat desktop. Bye bye. Kereta tak banyak. Slow STD je lah. So inilah kelebihan balik awal. Kita lah dah sampai ke pagi, sampai kita sahur apa semua. So kita jumpa